Sebuah bengkel kereta potong di Jalan Gong Kapas dekat Kuala Terengganu terbakar pagi tadi. Kebakaran menyebabkan sebuah rumah pekerja hangus, manakala beberapa kenderaan potong serta alat ganti kereta turut musnah. Menurut pekerja bengkel, kebakaran dipercayai berpunca daripada percikan api yang berlaku akibat cuaca panas. Masa dia tu kita tengah buat kerja, lepas tu tiba-tiba api besar. Kita selamatkan diri kita dulu. Ada letup tu tak? Dia letup pada sepak ada minyak lah. Lepas tu kita dah selamat diri tu, dah semua barang habis. Sementara itu, seramai 13 anggota bomba bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan jam 9.22 pagi. Api berjaya dikawal dalam masa 17 minit sebelum merebak ke premis berhampiran. Risiko yang kita jangkakan adalah berkenaan dengan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar dan juga mudah merebak. Jadi pihak bomba berjaya mengawal kebakaran dalam tempoh 17 minit dan kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya dalam tempoh 30 minit. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, punca dan jumlah kerugian masih disiasat.